Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel vlog Midre. So just hari ni aku nak bagi pengumuman sikit dekat korang. So hari ni aku just nak buat vlog santai-santai je. So kalau korang tengok aku dah pakai topi ni, aku nak pergi ambil makanan je. Sebab tadi aku ada order makanan ramen. So sekarang ni aku nak pergi ambil lah ramen tu. So jangan lupa tekan button like dan subscribe dulu dan share video ni dekat siapa-siapa supaya aku punya subscriber lagi hebat. So tanpa basi-basi, jom kita stay tune ke video. Let's go. Okay, sekarang ni aku kat dalam lift. Kat dalam lift. Ketika okay, aku nak pergi ambil makanan sekejap. Nanti kita stay balik, okay? Okay guys, sekarang kita dah ambil makanan. Jom kita balik lah. Aku lapar ni. Aku lapar ni. Kita ke rumah balik. Nanti aku akan review apa yang aku beli dekat situ, okay? So, jom kita naik atas dulu. Kita makan. So, lagi satu benda aku nak review kat korang. So, patut tak aku suruh korang stay tune sampai habis video ni. Jangan skip. Kita stay tune review sampai habis. Wah, ni aku beli. Cuba korang teka aku duduk dekat mana. Aku sekarang ni duduk dekat quarters. Tapi quarters apa? Kalau korang tahu, aku tahu lah. Siapa yang nak tengok video apa tu, siapa yang dah lama tengok YouTube channel aku, dan korang mesti tahu aku duduk mana. Sekarang ni kita kat rumah. Aku beli tukar. Okay, so jom kita balik rumah. Jom kita balik. Okay guys, macam tadi aku bagi tahu korang, aku ada beli satu lagi barang. Tapi barang tu dah nak sampai. Aku beli apa tu? Apa viral dekat bawah tu, aku ada beli koko tok abar. Tapi bukan macam koko tok abar. Dia macam koko. Koko lah, dia macam koko, tapi aku rasa koko tu memang sedap. So kejap lagi aku nak review koko tu sedap ke tak sedap. Kejap lagi nak sampai dalam pukul 4.30 macam tu. So sekarang ni aku dekat bahagian tempat. Tu burung aku. Tu burung aku. Burung aku ni dia tak suka orang. Tengok tengok. Tengok. Just seekor je guys. Sebab burung aku ada beli banyak burung. Ni duk banyak sangkar ni kan. Tapi kebanyakan semua burung aku dah mati. Bukan dah mati, dah meninggal. Tinggal ni je, seekor ni je. Tapi seekor ni pun sombong. Tak tahu apa betina ke jantan ni. Kot-kot kat dalam tu ada telur dia. Tadi aku dah beli ramen, tapi aku tak nak makan lagi. Aku nak tunggu barang tu dulu. Ada mi sedap kan? Ada mi sedap, tapi aku tak berani nak masak. Ini betul sejuk aku. Ada apa kerja dalam ni? Ada tea life. Ada macam-macam lah aku beli. Isi lupa. Ni aku beli, aku tak guna pun. Aku beli yang Maggi cube kari ni, aku tak guna pun. Sepatutnya boleh guna tau dekat dalam Maggi soup tu. Kalau soup korang macam cerai je kan, korang boleh tambah tu. Kat sini pula aku beli sausage. Kalau korang nampak kan, aku beli sausage, aku beli ayam, aku beli apa ni, tofu. So ada banyak lagi barang-barang masak. Sebenarnya butik asal aku bukan ada ni saja, ada lagi. Kalau kau nampak tu, situ. Ni fridge. Ini cheese. Sini lagi banyak barang. Tengok ni, ada apa tu, tempat daging ramli tu. So ada lagi lah kentang dulu. Sekejap aku tunjuk beberapa gambar. Tengok. Ada kentang ni. Keropok lekor ni aku tak makan. Aku ni makan ni kentang, ni ais.
Macam tu je. Macam tu semua. Sejuk lah dalam ni. Tapi aku tak guna. Memang guys. Sekejap guys. Sekejap guys. Aku nak basuh tangan sekejap. Sekejap. Nak makan dah ni guys. Kejap lagi guys, aku nak makan dulu. Nanti kita kembali balik dalam video, okay? So, aku nak makan sekejap. Okay guys, tadi kan aku bagi tahu korang kan ada satu barang nak akan sampaikan. Inilah barangnya. Tapi yang review koko ni esok aku share dengan benda lain. Esok aku sekolah. Tengok hari lain aku akan review koko Tok Abah ni. So stay tune video ni. So okay, sampai sini saja video kita untuk hari ni. So terima kasih kerana korang suka yang tengok video ni. Jangan lupa tekan like dan subscribe semua. Dan bagi video korang. Bye. Koko Tok Abah and SD Mitra. Ciao. Woo.